Kemudian Allah habis solat yang macam mana berjaya? Solat yang macam mana? Yang dikatakan sifat orang bertakwa. Yang macam mana ni ustaz? Kalau macam tu tak betul, solat mat lewat pun tak betul, solat di rumah bagi lelaki pun tak betul, yang betul macam mana? Buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya. Okey, cuba tengok. Ayat 1, 2, 3, 4. Surah Al-Mu'minun, surah 23. Jumpa semua? Jumpa. Tengok betul-betul. Solat yang macam mana yang dikatakan sifat orang bertakwa. Cuba tengok terjemahan. Qad, sesungguhnya. Aflaha, telah berjaya. Apa makna telah berjaya? Apa makna telah berjaya? Kalau tanya masyarakat, orang ramai, berjaya ialah berjaya dalam peperiksaan, berjaya dalam hidup, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam pilihan raya, kan? Berjaya dapat anak. Betul? Tapi bila sebut berjaya dalam Quran sangat beza. Apa makna berjaya dalam Al-Quran? Dia mesti ada dua unsur. Baru dia panggil aflaha ataupun al-falah. Yang kita dengar dalam azan kan, hayya alal. Samalah falah dengan aflaha sama. Bila sebut al-falah ataupun aflaha dalam Al-Quran, mesti ada dua unsur. Dan dua-dua tu di akhirat, bukan kat dunia. Dia tak ada kaitan dengan dunia. Iaitu selamat daripada yang dibenci dan berjaya mendapat yang disukai. Asal makna al-falah, selamat daripada yang dibenci oleh kita. Yang kedua, berjaya mendapat yang disukai. Okey. Yang paling manusia benci apa dia? Saya bagi pilihan, bagi jawapan. Pertama, lapar. Yang kedua, sakit. Dan ketiga, tak kahwin. Yang keempat, kahwin tak dapat anak. Yang kelima, mati. Yang keenam, masuk neraka. Yang mana paling benci? Jadi ciri-ciri al-falah yang pertama, selamat daripada yang paling manusia benci, iaitu selamat daripada neraka. Selagi tak selamat daripada neraka, dia tak akan berjaya walaupun dia berjaya di dunia. Selagi tak selamat daripada neraka, sebenarnya dia gagal. Berapa ramai yang berjaya kat dunia tapi akhirnya masuk neraka, sebenarnya dia tertipu dengan kejayaan dunia. Yang kedua, dia berjaya mendapat yang paling dia suka. Okey, yang paling manusia suka kan. Pertama, kahwin. Yang kedua, makan. Yang ketiga, melancong satu dunia. Yang keempat, dapat cucu. Yang kelima, masuk syurga. Yang mana manusia paling suka? Itulah kejayaan. Bila ada dua unsur, pertama, selamat daripada neraka. Yang kedua, berjaya masuk syurga, maka dialah al-falah ataupun al-muflihun. Kejayaan kat dunia ni semua tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Berjaya dalam peperiksaan, belum tentu selamat daripada neraka. Berjaya bina rumah besar kan, belum tentu selamat daripada neraka. Anak semua berjaya, 10 orang semua berjaya, semua berjawatan besar, belum tentu selamat daripada neraka. Boleh faham? Okey, siapa ni yang berjaya selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga? Siapa? Sifat pertama, al-mu'minun, orang yang beriman. Beriman dengan Allah, taat pada perintah Allah, tinggal semua larangannya. Apa tanda sifat yang paling jelas orang yang beriman kepada Allah? Iaitu allazinahum, iaitu orang-orang yang dalam salat mereka khashi'un, yang khusyuk. Yang khusyuk dalam salat. Okey, salat kita khusyuk tak?
Khusyuk? Oh, tak berani jawab. Jawab je lah. Tak. Dia kalau salah jawab kat dia ni, okey, jangan salah jawab dalam kubur. Solat khusyuk tak? Kak khusyuk? Tak khusyuk? Oh, sejak daripada mula balik sampai sekarang tak pernah khusyuk? Dia antara contoh lah, kata Ibnu Abbas, kalau kita solat, ini antara tanda lah orang tak khusyuk ni. Kata Abdullah bin Abbas, dia kalau kita solat angkat takbir, lepas tu ada orang datang kemudian duduk sebelah kita, kita pun perasan siapa dia. Kita pun ingat, dia ni datang lewat, itu tak khusyuk lah tu. Kadang-kadang perasan ni makcik yang biasa dah lama tak datang ni, itu memang tak khusyuk lah tu. Kita boleh berfikir dan boleh kenal orang ketika tengah, itu tak khusyuk tu. Tanda-tanda tak khusyuk juga ialah, kata Sa'id bin Al-Musayyib, Sayyidut Tabi'in, ketua kepada para tabi'in, bila anggota badan kita bergerak, itu tanda tak khusyuk lah. Tangan, kepala, kadang-kadang mata kan, kadang-kadang menggaru, itu tanda tak khusyuk. Sa'id bin Al-Musayyib, dia Sayyidut Tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib. Kita perasan siapa depan kita kan, dia pakai baju apa, warna apa, itu. Lepas tu kita tengok pula, macam dia pakai baju baru je, tak pernah pakai. Itu tak. Kadang-kadang kita sujud pun kita perasan, nampak macam sejadah tukar baru je tukar, minggu lepas tukar pula. Apalah, membazir betul AJK masjid. Itu tak, dalam hati lah ni, dalam hati lah. Memang tak khusyuk lah tu. Dan kalau memanglah syaitan akan kacau kita, tapi jangan layan. Bila layan je tak khusyuk. Tengok kapek je, kita nak terfikir ini kapek baru, auzubillah, terus jangan layan. Bila layan je, ni kapek baru ni, nampak corak dia lain, warna lain, itu memang tak khusyuk kan. Tak, dia lintasan tu biasa, tapi bila datang terus dia tepis. Maknanya tak ada full jugalah. Tak ada. Nabi pun ada gangguan tak? Ustaz, saya bila salat memang tak ingat benda lain. Menipu. Nabi pernah solat, Nabi terpandang kain langsir kan, yang kain langsir tu ada corak. Tapi apa Nabi buat? Nabi beritahu pada Aisyah, turunkan kain langsir tu. Sebab apa? Sebab dia menghalang untuk aku menjadi orang yang berjaya di syurga. Dia menjadikan salat aku tak khusyuk. Buangkan. Tengok Nabi tegas dalam bab khusyuk dalam salat. Nabi tak kata, nanti suruh buangkan kecil hati Aisyah. Tak. Ini bukan soal kecil hati, soal bila tak khusyuk salat gagal. Masa tu juga kena baiki. Boleh faham? Waktu Nabi kata kalau perut lapar, ada makanan, makan dulu. Sebab apa? Dia mengganggu solat kamu sehingga jadi tak khusyuk. Bila sakit perut, orang dah komakkan, pergi buang air besar dulu. Sebab apa? Kalau kamu solat berjemaah, kononnya nak 27 pahala berjemaah, tapi tahan, kamu tak khusyuk, sia-sia solat kamu. Pergi buang air besar dulu. Sampai tahap tu, Nabi sayang pada kita, Nabi nak pastikan solat kita khusyuk. Bila nampak nak hujan, jangan angkat takbir, pergi angkat baju dulu. Ini nampak nak hujan, lepas tu angkat takbir. Lepas tu lepas satu rakaat, hujan turun. Ya Allah, dia fikir apa? Ya Allah, menyesal aku tak angkat. Habis. Apa saja yang mengganggu solat kita, wajib kita hilangkan. Sebab apa? Ini ciri-ciri orang yang berjaya dunia dan akhirat. Jangan main-main dengan solat khusyuk. Boleh faham?